Seorang pemandu trailer maut dalam nahas jalan raya melibatkan 6 kenderaan di kilometer 31.9 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan selepas kawasan rehat dan rawat R&R Kulai pagi tadi. Dalam kejadian sekitar jam 9 pagi itu, mangsa berusia lingkungan 30-an disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas trailer dipandunya terbakar hampir 80%. Kemalangan tersebut membabitkan sebuah lori kontena, trailer membawa muatan besi pagar, pacuan 4 roda Toyota Hilux, van Nissan Venet, lori 10 tan membawa muatan Mosaic serta sebuah lori bonded 1 tan. Dalam kejadian itu, Toyota Hilux terbakar 90% manakala van Nissan Venet turut mengalami kemusnahan sama. 4 mangsa lelaki berusia antara 29 hingga 34 tahun dilaporkan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi pemadaman melibatkan 10 anggota bomba dan dijalankan lebih 8 jam bagi memastikan kawasan kejadian dalam keadaan selamat. Mayat mangsa meninggal dunia diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut manakala punca kejadian masih dalam siasatan.